Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang dihormati para hakim, guru serta rakan sekalian. Saya Faiha Al-Adania binti Muhammad Fairuz Zaidil dari SK Semengeh DBB 4033. Buku yang ingin saya bicarakan pada hari ini bertajuk Wang RM2 yang ditulis oleh Siti Aisyah Man dan mempunyai 42 muka surat. Buku ini menarik kerana mengandungi pelbagai pengajaran. Hadirin sekalian, di sebuah sekolah rendah ada seorang murid tahun 5 bernama Danish. Danish seorang murid yang rajin dan pandai. Namun begitu, dia mempunyai satu sikap yang kurang baik, iaitu suka berbelanja tanpa berfikir. Setiap hari, ibunya akan memberi wang saku sebanyak RM5. Wang itu cukup untuk membeli makanan dan minuman di kantin. Tetapi, Danish sering membelanjakan wangnya untuk membeli gula-gula, aiskrim, mainan kecil dan berbagai makanan ringan. Kadang-kadang, sebelum waktu rehat tiba, wangnya sudah habis. Pada suatu hari, ibunya berpesan, "Danish, gunakan duit ini dengan bijak. Jangan membazir." Namun, Danish hanya mengangguk sambil tersenyum. Di sekolah, Danish terus menuju ke kantin untuk membeli coklat, air kotak dan keripik. Tidak lama kemudian, wangnya tinggal RM2 sahaja. Ketika loceng rehat berbunyi, dia beratur untuk membeli nasi lemak. Tiba-tiba, dia menyedari wangnya tidak cukup. "Aduh, duit aku tinggal RM2 sahaja," katanya perlahan. Dia duduk di tepi kantin sambil menahan lapar. Ketika itu, dia ternampak Hafiz sedang makan roti dan air kosong sahaja. Ini hairan lalu bertanya, "Hafiz, kenapa kau makan sikit sangat?" Hafiz tersenyum. "Aku bawa RM3 sahaja. Lagi RM1 aku simpan untuk beli pensel nanti. Pensel aku dah pendek." Danish terdiam. Dia melihat Hafiz yang hidup sederhana tetapi pandai berjimat. Sedangkan dia mempunyai wang yang lebih banyak tapi selalu kehabisan duit. Pada waktu petang, Danish pulang ke rumah dengan perasaan malu. Dia menceritakan semuanya kepada ibunya. Ibunya berkata dengan lembut, "Anak yang bijak bukan sahaja pandai dalam pelajaran, tetapi pandai mengurus wang." Kata-kata ibunya membuat Danish rasa insaf. Keesokan harinya, Danish mula berubah. Dia membeli makanan yang perlu sahaja. Jika ada baki wang, dia akan menyimpannya di dalam tabung. Sedikit demi sedikit, wang simpanannya bertambah. Selepas sebulan, Danish dapat mengumpulkan wang yang agak banyak. Dengan wang itu, ia membeli sebuah kotak pensel baru dan menghadiahkannya kepada Hafiz. "Hafiz, ni untuk kau. Terima kasih sebab ajar aku berjimat." Hafiz tersenyum gembira. Pada hari itu, Danish tidak lagi berbelanja. Dia menjadi murid yang lebih matang dan bertanggungjawab. Hadirin sekalian, daripada cerita ini, kita belajar bahawa kita mestilah berjimat cermat dan menggunakan wang dengan bijak. Janganlah membazir, membeli perkara yang tidak perlu. Kita juga harus sedar bahawa sedikit wang jika diurus dengan baik akan membawa manfaat yang besar. Bak kata pepatah, ingat sebelum kena, jimat sebelum habis. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.